Bersatu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar cucu-cucu atuk? Alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini. Hari ini atuk nak bagi pengetahuan penting. Apakah perbezaan antara Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidil Adha? Dua-dua hari raya. Untuk siapa? Kalau untuk kita. Jadi kita duk raya-raya tapi tak tahu. Jadi hari ini mari kita belajar tentang perbezaan dua hari raya ini. Hari Raya Aidilfitri itu disambut selepas bulan Ramadan. Sementara Hari Raya Aidil Adha disambut pada 10 Zulhijjah, musim haji. Kemudian kedua-dua hari raya ni ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang duduk kat perantauan tu nangis, ya Allah, sedih. Jangan sedih. Takbir ni kemenangan. Kita nak bergembira dengan kemenangan. Jadi jangan sodeh-sodeh. Jadi Hari Raya Aidilfitri takbirnya bermula daripada malam 1 Syawal sampai sebelum sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri. Manakala takbir Hari Raya Aidil Adha pula itu dia bermula daripada 9 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari. Sebab Hari Raya Aidil Adha itu lebih diraikan berbanding Hari Raya Aidilfitri. Dan bila kita sampai Hari Raya Aidil Adha, dia ada 2 jenis takbir. Satu takbir mursal. Boleh takbir bila-bila. Bila-bila sepanjang 5 hari tu. Terutamanya apabila kita nampak binatang ternakan yang mahu dikorban. Cucu-cucu atuk tu naik kereta, tiba-tiba nampak ada lori bawa lembu, lori bawa unta, lori bawa itik. Itik bukan binatang korban, bukan. Nampak? Kemudian takbirlah. Kemudian yang kedua ialah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu dilaksanakan pada setiap kali selepas sembahyang fardu. Hari ini tahulah kita apa beza di antara Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidil Adha yang sangat istimewa. Bye. Bersatu kali untuk semua.